Tiga daripada 5 sekeluarga yang maut dalam kebakaran sebuah rumah di Kampung Pamakolak di Raub, Pahang, awal pagi tadi ditemukan di bilik air manakala 2 lagi di luar rumah. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata mangsa yang ditemukan dalam bilik air ialah seorang lelaki dan wanita serta anak perempuan pasangan itu. Beliau berkata 2 mangsa kanak-kanak perempuan yang ditemukan di luar rumah itu dipercayai cuba menyelamatkan diri semasa kejadian. Katanya 2 kanak-kanak itu ditemukan sudah rentung di luar rumah sebaik saja bomba sampai pada 4.15 pagi. Manakala 3 lagi dijumpai di dalam bilik air dengan kecederaan melecur selepas pemadaman penuh selesai. Nur Hisham berkata mangsa berkemungkinan menyedari kebakaran ketika api sudah marak yang menyukarkan mereka menyelamatkan diri. Bagaimanapun, Nur Hisham berkata siasatan lanjut termasuk bagi mengenal pasti jika terdapat unsur lain terlibat dalam kebakaran itu masih diteruskan dan akan turut menggunakan khidmat anjing pengesan. Sementara itu, mangsa yang terkorban ialah Muhammad Alawi Muhammad 56 tahun, isterinya Zaliha Adam atau Ibrahim 44 tahun serta 3 anak mereka iaitu Ruby Adira Batrisha Muhammad Alawi 17 tahun, Ruby Adlina Banin Muhammad Alawi 14 tahun dan Ruby Azian Bariza Muhammad Alawi 10 tahun. Terdahulu, Pengarah JBPM Pahang Datuk Muhammad Razam Tajar Rahim berkata pihaknya tiba di lokasi kejadian pada 4.15 pagi dan operasi pemadaman berjaya mengawal api pada 4.48 pagi. Beliau berkata kebakaran memusnahkan 100% struktur rumah selain melibatkan masing-masing 3 kereta dan motosikal. Dalam perkembangan lain, suspek yang melepaskan tembakan ke arah kenderaan Komandan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS di Bukit Kayu Hitam, Kedah semalam berjaya ditahan dalam tempoh kurang 24 jam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata proses soal siasat terhadap suspek sedang dilakukan ketika ini. Semalam, kereta Proton X70 dipandu SAC Muhammad Nasaruddin Muhammad Nasir ditembak pada 5.40 pagi di susur masuk Masjid Muhajirin, Bukit Kayu Hitam kira-kira 1 km dari sempadan Malaysia, Thailand. 2 suspek menaiki sebuah motosikal melepaskan 2 das tembakan dipercayai menggunakan senjata semi-automatik ke arah kenderaan mangsa. Dalam pada itu, Saifuddin Nasution berkata kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk ancaman keselamatan di sempadan negara. Di Kanggar Perlis, 3 lelaki masing-masing didenda RM1,000 dan diperintah menjalani khidmat masyarakat selama 8 jam oleh Mahkamah Session akibat membuang puntung rokok di tempat awam. Hakim Sharifah Nur Azlita Said Salim Idit membuat keputusan itu selepas 2 penjawat awam Izzam Hussein 43 tahun dan Ahmad Nasri Muhammad Yusof 47 tahun serta pemandu pengorek kaut Putra Cik Ani 59 tahun mengaku bersalah terhadap pertuduhan itu yang dibacakan secara berasingan. Mahkamah turut memerintahkan hukuman penjara 30 hari jika gagal membayar denda selain tempoh khidmat masyarakat perlu diselesaikan dalam 6 bulan. Semua mereka didakwa membuang puntung rokok di tempat awam dan bukan dalam bekas diperuntukkan masing-masing di Dataran Sena Indah, Jeti Kuala Perlis dan di depan sebuah bank di pada 1, 2 dan 15 Januari. Kes itu merupakan pendakwaan pertama di Perlis di bawah Akta 672.